தான் என் வாழ்க்கை பயணத்தில் எப்போதும் எனக்கு ஆதரவாக இருந்த என் குடும்பத்தினருக்கும், ஆசிரியருக்கும், என் மாணவருக்கும் நன்றி. Hello everyone, welcome to Slay the World Bombas and Manja. Sekarang ni kita berada di Fico Hotel untuk Pageant Week Little Sri Kandi 2026 bersama saya, iaitu salah seorang, kita boleh katakan, untuk kategori Little, a pageant fighter, iaitu Haida Suraya. Apa khabar? Khabar baik. Alright, okay, sekarang ni Haida memasuki Little Sri Kandi Malaysia 2026. So mungkin boleh ceritakan sedikit siapakah yang menata rias, juga Hedo, dan juga siapa yang design this suit? Okay, Assalamualaikum. Nama saya Haida Suraya. Okay, yang buat baju ni Uncle Lai, makeup, Kai, Hedu pun Kai. Sungguhnya memang sangat cantik dan serasi dengan Haida Suraya. Okay, next question. Mungkin kita boleh pergi lebih jauh. Mungkin ramai orang ingin mengenali siapakah Haida Suraya itu. Mungkin boleh ceritakan sedikit siapakah Haida Suraya? Nama saya Haida Suraya, berumur 10 tahun, bersekolah di SJKT Ladang Teluk Sengat, Sekolah Tamil. Saya berasal dari Desa Johor. Okay, so sekarang ni kita dah tahu mengenai awak. So, mengapa awak memilih Little Sri Kandi Malaysia 2026 untuk menyertai pertandingan ini? Saya memilih Little Sri Kandi ini kerana saya ingin menjadi seperti Madam Wawa. Madam Wawa memberi saya impresi yang sangat besar. Jadi saya memilih Little Sri Kandi ini kerana itu. Okay, next question. Kita tahu setiap pertandingan Ratu Cantik itu sendiri mempunyai advokasi yang tersendiri. Apakah advokasi yang Haida Suraya bawa di pentas Little Sri Kandi Malaysia 2026? Advokasi saya ialah membudayakan bahasa Tamil di atas pentas dan di hadapan orang ramai. Wow, itu sesuatu yang sangat unik kerana kita tidak pernah mendengar orang memperjuangkan bahasa Tamil, terutamanya anak bangsa Melayu itu sendiri. Jadi ini sesuatu yang orang kata luar biasa dan lain. Okay, next question. Sekiranya Haida Suraya terpilih memenangi Little Sri Kandi Malaysia 2026 itu sendiri, apakah yang ingin Haida Suraya lakukan kepada masyarakat luar sana dan juga kepada organisasi yang bernaung untuk Little Sri Kandi Malaysia 2026? Kalau saya mendapat tempat juara, saya akan menolong ibu bapa saya dan masyarakat supaya bertambah maju. Dan saya akan mempromosikan Little Sri Kandi ini kepada kawan-kawan dan kepada semua orang yang ingin mencuba. Okey, sungguhnya itu sangatlah luar biasa untuk Aida Suraya. Okey, sebenarnya kita ada banyak soalan yang ingin ditanyakan kepada Aida, tapi kita ingin mengakhiri dengan soalan yang terakhir. Okey, so Aida mungkin boleh katakan terima kasih kepada mereka yang telah menyokong anda selama anda menyertai pertandingan Little Sri Kandi Malaysia 2026 itu sendiri. Saya berterima kasih kepada keluarga saya, designer saya, muar saya, Madam Wawa dan semua yang menyokong perjalanan saya. Terima kasih. Nandri Elwarkum. Wow, thank you so much Aida Suraya. Nampaknya semoga dengan kemahiran anda bertutur dalam bahasa Tamil akan bawa anda menjadi salah seorang pemenang untuk Little Sri Kandi Malaysia 2026. Semoga maju jaya dan jumpa lagi. Bye-bye.